iaitu dakwaan Syiah bahawa Abu Bakar dan Umar adalah kafir. Jadi ini satu lagi dakwaan. Secara khususnya Abu Bakar dan Umar. Jadi rawat Syekhul Jalil Abu Salah Al-Halabi radhiyallahu anhu bisanadihi an Abi Ali Al-Khurasani an maula li Ali ibn al-Husain alaihi assalam qal kuntu ma'a Ali ibn al-Husain alaihi assalam fi ba'di khalawatihi faqultu inna li alayka haqqan ala tukhbiruni 'anil rajulain an Abi Bakr wa Umar faqal kafirun man ahabbahuma. Jadi Majlisi meriwayatkan dalam Al-Biharnya, Biharul Anwar, satu kitab Syiah yang masyhur, bahawa Syekh Abu Salah Al-Halabi, dan dalam nas bahasa Arabnya dia kata radhiyallahu anhu, meriwayatkan dengan sanadnya dari Ali Al-Khurasani dari Maula Ali ibn al-Husain. Ali ibn al-Husain ni adalah Imam As-Sajjad mereka Zainul Abidin, cucu kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, anak kepada Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Jadi dia telah meriwayatkan, aku telah bersendirian bersama Ali bin Al-Husain dan aku berkata, aku mempunyai hak atasmu yang kau mesti memberitahuku tentang dua lelaki itu, anir rajulain, Abu Bakar dan Umar. Jadi jelas nas dia macam tu, Abu Bakar dan Umar. Tak ada Abu Bakar lain, tak ada Umar lain. Syiah kalau cakap Abu Bakar Umar memang ni dua. Dan buat apa nak tahu pasal Abu Bakar lain, nak tahu pasal Umar lain, kalau mereka nak nafikan hadis ini ataupun maksud hadis ini. Jadi dia tanya kepada imam dia lah, betul lah, kalau tak tahu tanyalah kepada orang yang tahu, dan imam-imam Syiah memang orang yang paling tahu. Nah, jadi tentang dua lelaki itu Abu Bakar dan Umar. Jadi apa jawab dia? Beliau menjawab kedua mereka adalah kafiran. Dan kafirlah sesiapa yang mencintai mereka. Ini menguatkan makna kafir kat sini. Mereka dah kafir dan orang yang cintai mereka kafir. Jadi awak perhatikan, kalau bahagian depan kedua mereka adalah kafir, jadi mungkin kita katakan, yalah dia kafirkan Abu Bakar dan Umar. Tapi yang belakang dia, dan kafirlah sesiapa yang mencintai mereka, man ahabbahuma, dia sedang mengkafirkan siapa? Dia mengkafirkan bukan Ahlussunnah wal Jamaah saja. Banyak lagi puak Khawarij pun cinta Abu Bakar dan Umar. Baik Mu'tazilah pun cinta Abu Bakar dan Umar. Baik, yang benci pada Abu Bakar dan Umar cuma Syiah Rafidhah saja. Jadi mereka telah mengkafirkan semua puak. Jadi itu kita katakan bahawa orang-orang Syiah sebenarnya adalah jamaah takfiriyah. Mereka sangat berbahaya. Dan kalau demikianlah, kalau orang-orang Syiah ambil macam ini nas dia, tak mustahil dia nampak orang Ahlussunnah dan bunuh. Sebab ini semua adalah orang kafir bagi mereka. Baik, ini dalam kitab Biharul Anwar, juzuk 29. Kekufuran, bab kekufuran mukhalifin dan nasibi. Kekufuran, tak bab ni, kekufuran mukhalifin. Mukhalifin siapa? Siapa saja yang menyalahi mazhab Syiah, mazhab Imamiyah ni. Dan nasibi pada mereka adalah mereka yang menentang Ali bin Abi Talib. Dan sebenarnya semua orang yang tidak menganut mazhab Syiah, mereka anggap sebagai nasibi sebenarnya. Walaupun kalau kita bincang dengan mereka, mereka cuba nak tolak. Baik, tiada siapa yang memiliki akidah ini melainkan mereka. Cukuplah Allah sebagai penghitung. Kemudian kita lihat tumahan mereka terhadap sahabat. Hadis sahih rawahul Kulaini qaddasallahu nafsahu bisanadihi an Sudair As-Sayrafi an Abi Ja'far Al-Baqir alaihi salam qala inna syaikhaini faraqad dunya wa lam yatuba wa lam yatadhakkara ma sana'a bi amiril mu'minin alaihi salam fa alaihima la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Dalam kitab Al-Kafi juzuk ke-8 surat 246, Al-Kulaini meriwayatkan dengan sanadnya dari Sudair As-Sayrafi dari Abu Ja'far Al-Baqir alaihi salam. Abu Ja'far Al-Baqir salah seorang daripada imam maksum mereka, imam 12 mereka. Qal, sesungguhnya dua-dua syekh itu, inna syaikhain, dan bila sebut syaikhain ni siapa? Abu Bakar dan Umar. Mereka telah meninggalkan dunia dalam keadaan tidak bertaubat, tidak mengambil peringatan tentang perbuatan mereka terhadap Amirul Mukminin.
maka atas mereka laknat Allah, laknat malaikat dan laknat manusia semuanya. Baik, saya rasa sangat jelas dalam kitab Al-Kafi oleh Al-Kulaini, juzuk ke-8, muka surat 246. Jadi jelas ini adalah kedengkian orang-orang Syiah terhadap Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma dan juga pada sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka tidak ingat, tidak ambil peringatan terhadap apa yang mereka telah lakukan terhadap Amirul Mukminin alaihi salam. Apa yang mereka lakukan? Apa yang Abu Bakar dan Umar buat pada Ali? Tak ada apa sebenarnya. Tapi pada mereka, bila mereka tak berserahkan wilayah khilafah kepada Ali bin Abi Talib, maka itulah dosa yang paling besar. Naam. Itu yang mereka tak bertaubat. Herannya Ali bin Abi Talib tak pernah pun datang jumpa Abu Bakar, datang jumpa Umar dan kata bahawa akulah khalifah. Hatta lepas Umar, Uthman pun tak dia pun tak claim daripada Uthman bin Affan. Dan kalau kita tahu bahawa bila Uthman radhiyallahu anhu dibunuh oleh orang Khawarij, pun Ali bin Abi Talib tidak mahu menerima khilafah ini. Iltamisu ghairi. Dalam Nahjul Balaghah dia berkata apabila diajukan kepadanya supaya jadi khilafah, dia kata cari orang lain. Cari orang lain. Aku jadi orang yang taat, lagi bagus, lagi baik lagi. Jadi ini menunjukkan bahawa ini bukan bukan satu perkara yang benar. Kita katakan, boleh tak awak taqiyah sampai tahap ni? Mereka kata tak adalah. Ali bin Abi Talib memanglah tak gaduh, tak sibuk-sibuk pasal pasal wilayah, sebab dia takut dengan Abu Bakar punya pedang, dia takut dengan Umar punya pedang. Mereka ni orang zalim. Jadi untuk kata orang tu maslahat yang lebih besar. Dan ini ada dalilnya dalam Quran kan. Kalau kita takut terbunuh, tak apa, kita ucapkan kalimat kufri, tak apa, tersebutkan kekufuran pun tak apa, yang penting hati kita tetap tenang dalam keadaan beriman. Illa man syaraha bil kufri sadran. Melainkan orang yang keluarkan kata-kata kufur tu dalam keadaan tenang hatinya, itu baru tak boleh. Tapi kalau orang yang sebutkan kekufuran tapi wa qalbuhu mutmainnun bil iman, hatinya tenang dalam keimanan, maka tak apa. Jadi Ali bin Abi Talib gunakan taqiyah. Dalam Quran ada sebutkan illa an tattaqu minhum tuqah. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu la tattakhidhu al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan orang-orang kafir itu sebagai pemimpin-pemimpin kamu. Kalaulah Ali bin Abi Talib bertaqiyah, kita katakan boleh bertaqiyah, tetapi tak bolehlah sampai kita bertaqiyah lalu kita sembunyikan perkara yang sangat penting, iaitu yang menentukan dia masuk syurga ke masuk neraka. Awak boleh taqiyah, tapi kalau sampai tahap apa yang awak sembunyikan itu, taqiyah maknanya kita tak terangkanlah apa yang sepatutnya kita terangkan, hingga kalau orang tak tahu apa yang membuat kita masuk syurga, apa yang boleh buat kita masuk neraka, maka tak ada, itu taqiyah yang batil. Kalau macam kita sendiri cakap dengan orang, bila kita kena ugut lah, kita katakan bahawa okeylah, aku tak beriman kepada Muhammad contohnya. Okey, jadi Tuhan akan selamatkan kita. Banyak-banyak apa? Banyak-banyak kita je yang kena, tak? Banyak-banyak kita je lah yang nampaknya macam diorang menang, dapat kita kepada pihak mereka. Tapi Islam tak kalah. Sebab apa? Sebab Islam akan terus berdakwah, akan terus disampaikan oleh orang-orang Islam lain yang tak kena tangkap. Jadi kalau kita boleh buat macam tu, aku kufur, Nabi boleh buat macam tu tak? Nabi kena tangkap. Dalam senario Nabi kena tangkap, tu orang kafir katakanlah kau bukan Rasul, ataupun katakanlah agama jahiliah, agama sembah berhala inilah yang betul. Kalau tidak kita akan bunuh kau. Boleh tak Nabi taqiyah kat sini? Habislah, tak ada agama terus. Boleh tak boleh?
Sebab orang akan apa ni? Orang tak akan tahu mana tu Islam, apa tu yang betul, apa yang salah. Jadi diorang bila tak tahu jadi masuk neraka. Jadi taqiyah sampai mengakibatkan orang semua apa ni? Binasa. Ini bukan taqiyah, taqiyah untuk maslahat. Lebih-lebih lagi kalau dia adalah maslahat umum. Kita kena dahulukan maslahat umum. Tapi kalau dia terbunuh tak apa. Taruhlah boleh terbunuh seorang itu sebab dia terangkan yang benar. Sekurang-kurangnya orang tahu ni adalah perkara yang benar. Ingat tak kisah Al-Buruj, Ashabul Ukhdud dalam suratul Buruj, kan? Qutila ashabul Ukhdud, telah terbunuhlah orang-orang Ukhdud. Ukhdud ni parit-parit yang dekat dalam, mereka bakarkan api yang menyala-nyala. Siapa yang tak nak beriman, orang akan campak kat dalam parit yang penuh dengan api tersebut. Itu fitnah dia kan. Kisah dia apa dia? Raja yang zalim. Dan dia ada punya sidekick dia. Siapa? Tukang sihir. Selalu yang zalim ni mesti ada dia punya penolong dia. Jarang dia seorang-seorang buat. Orang nak buat jahat pun kena ada assistant. Kadang-kadang kita orang nak buat baik pun kita tak nak ambil assistant. Tak apalah, kita tolong menolong. Jadi assistant dia adalah tukang sihir. Jadi tukang sihir pun dah tua, dia pun tahu dia pun dah tak lama lagi nak mati. Jadi tukang sihir macam punya sihir pun dia tak boleh apa ni, dia tak boleh lambatkan mati dia. Jadi dia kena cari apa ni? Cari pengganti, cari pelapis. Tukang sihir yang batil pun cari pelapis. Kita kadang tak tahu nak cari pelapis. Ulama dah tak ada siapa nak ganti pun kita tak pernah nak fikir. Baik, semua hantar nak dia pergi apa ni? Suruh cari apa ni? Suruh cari sijil-sijil ataupun ijazah-ijazah untuk mereka hidup kat dunia. Tapi siapa nak jaga bahagian agama? Apa pun tukang sihir tu cakap pada raja, pergi carikan aku orang muda. Yang orang tu dah tak payah, orang muda yang cepat tangkap, bijak apa semuanya, aku akan understudy dia lah. Dia akan understudy dengan aku. Sebelum aku apa ni, outgoing, dia akan incoming. Jadi dia pun ada sistem. Dia akan belajar dengan aku, lepas tu dia boleh gantikan aku. Adalah satu ghulam, pemuda. Baik, jadi dia pun pergi belajar. Tapi waktu dia nak pergi, kat tengah-tengah dia jumpa apa? Seorang pendeta. Dan pendeta ni di atas apa ni? Agama yang benar, agama Islam. Jadi kat situ pendeta tu ajarkan dia tentang Islam, dakwah dia. Dan dia lah sisa saki-bakinya orang yang beriman kat dalam negeri tu. Lain semua dah tak tahu apa tu yang betul. Tinggal dia je. Tapi dia tetap dakwah. Dan Masya Allah, dia dakwah dengan orang yang paling penting sekali. Raja dah tak boleh, tukang sihir dah tak boleh, rakyat jelata pun dah tak boleh. Sebab akan ketahuan tentang berita dia, lalu dia akan terbunuh. Tapi dia dakwah pula kepada apa ni? Kepada ghulam ni. Sebab tukang sihir sebenarnya penyebab apa ni? Tegaknya negeri kekafiran, negeri kufur. Jadi ajar tentang Islam. Jadi dia kata, nanti kau akan masuk kelas lambat. Masuk kelas Harry Potter lah, tukang sihir kan. Lambat nanti. Nanti kasih tahu bahawa habasani ahli, adalah keluarga aku suruh buat urusan-urusan ni. Kasih alasan, buat apa? Buat alasan. Baik, bohong ke tak ni? Ke betul ni? Bohong dosa ke tak? Ke ada bohong halal? Ada, ni bohong halal. Siapa kata tak ada bohong halal? Orang kata bohong sunat. Ada bukan bohong sunat, ada bohong wajib lagi ada. Kalau dalam peperangan, bohong wajib. Dalam keadaan tertentu, bohong tu wajib. Ni wajib lah ni. Jadi okeylah, satu kali excuse. Tapi dah banyak kali sangat. Setiap kali pergi dia akan apa ni? Lambat datang sebab belajar Islam. Ilmu-ilmu daripada pendeta tersebut. Lama-lama kena marah. Dan lama-lama gulam itu pandai lah. Dia pandai ilmu tukang sihir pun pandai. Baik, buka satu kitab. Lepas tu ada praktikal lagi. Ada test lagi. Kat sini je belum ada test lagi. Belajar dengar je. Nak kena test juga baru jadi pandai. Lepas tu apa? Dia pun pandai dalam apa ni? Dalam agama Islam. Sebab belajar daripada apa ni? Pakar atau pendeta tu. Jadi dua-dua dia tahu.
Baik, satu hari apa berlaku? Satu hari dia lalu kat satu tempat, dia dapati bahawa ada satu binatang besar yang halang tempat tu. Orang dah tak boleh lalu lalang kat situ. Jadi dia kata pada diri dia sendiri, hari ini aku akan tahu apakah ilmu sukang sihir tu yang betul ataupun ilmu pendeta tu yang betul. Lepas tu apa dia buat? Dia doa. Dia doa pada Allah SWT mengikut ilmu apa ni? Pendeta tu. Pasal dia ajar Islam. Untuk apa ni? Kira lepaskan jalan tersebut. Dan Alhamdulillah dikabulkan doanya. Binatang itu pun apa berlaku saya terlupa, tapi yang penting dah mereka dapat jalan kat tempat tu. Baru dia tahu agama pendeta itulah yang betul. Terus mulalah dia dia tolong orang dan sebagainya, orang sakit dan seterusnya, hingga ke orang buta pun dia dapat ubat. Dan kebetulan orang buta tu salah seorang kuat di istana lah, menteri ke apa. Jadi raja tanya, dari mana kau dapat? Macam mana, siapa yang ubat kau? Mula tak nak bilang, tapi akhirnya terpaksalah beritahu. Raja dah tanya. Dia kata Ghulam ni. Pendekkan cerita, dapatlah tahu cerita bahawa Ghulam ini rupanya dia bukan pakai sihir, tapi dia pakai lagi kuat. Sihir lagi kuat lah kononnya. Baik. Dan tukang sihir pun dapat tahu. Jadi mereka tangkap Ghulam tersebut. Dah kena tangkap. Dan kena hukum. Apa hukuman dia? Hukum bunuh. Itu yang mula-mula hantar dekat tepi tengah laut dengan ikat batu apa semuanya. Lepas tu nak tenggelamkan. Tapi dia doa pada Allah SWT, Allahumma kfini bima, Allahumma kfini minhum bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku daripada mereka dengan apa yang kau kehendaki. Doa simple. Tak adalah laknat atas mereka kena burung ababil lah. Tak ada lah. Sampai doa kat stadium, dia punya doa simple aja. Cukupkanlah selamatkan aku daripada mereka dengan apa yang kau kehendaki. Apa yang kau kehendaki. Ini betul-betul punya apa ni? Agungkan Allah SWT. Tak payah aku nak sebut apa secara detail. Kau lagi tahu apa nak buat. Yang penting selamatkan aku. Jadi semua tenggelam lain kan? Dia balik semulanya. Ingatkan orang dah hantar kau tenggelam. Bunuh kau, tenggelamkan kau. Dapat tu tak ada apa-apa. Jadi mereka cuba hantar dia dekat atas gunung. Lepas tu tolak dia, jatuh. Dan sekali lagi dia doa, bergeletarlah ataupun bergegarlah gunung tersebut. Mereka semua yang mati, dia selamat. Jadi kira dia dah untouchable. Tak boleh kena hukum. Tapi bukan pakai sihir, dia pakai apa? Doa aja. Doa. Hadis dalam Bukhari tau. Dalam Sahih Bukhari. Buka tafsir, kitab tafsir Suratul Buruj, coba jumpa. Kita baca kan Suratul Buruj, was-sama'i dzatil buruji wal yaumil ma'ud. Ni tafsirannya. Jadi apa berlaku? Dah tak boleh nak bunuh. Jadi tukang Ghulam tu, pemuda tu yang tolong raja. Kau nak sangat bunuh aku kan? Kau tak boleh bunuh aku. Melainkan dengan satu cara je. Apa cara dia? Kau kumpulkan orang ramai. Semua orang kat kota ni kau kumpulkan. Baik, kat padang tanah lapang. Baik, lepas tu kau ambillah panah. Baik, kau mesti aim dekat dada aku ni. Sebelah kiri ke sebelah kanan saya lupa. Dan kau bacalah Bismi Rabbil Ghulam. Dengan nama Tuhan pemuda ni. Itu je cara kau boleh bunuh aku. Kau dah try kan tak boleh bunuh. Baik, jadi dia buat. Sebab dia kata apa? Kata raja apa? Kalau aku tak bunuh orang ni, habislah aku. Jadi aku mesti hapuskan dia. Dia ingatkan apa ni? Itulah jalan penyelesaian dia. Dia masih lagi tak nak beriman. Dia tak nak ingat lagi bahawa apa ni? Bahawa agama yang dia ajak orang ramai itu adalah agama yang batil. Dan dia tak tahu bahawa sedang jatuh kat dalam trap. Apa yang dia tak mahu, iaitu orang ramai beriman, itu yang akan berlaku. Itu hikmah. Jadi Ghulam tu pun diikat dan raja tu pun mula dah pandang dan katanya mula-mula dia tak baca. Dia baca pelan ke tak baca, jadi tak mati. Kata kau aku shoot kau boleh mati. Baca kuat sikit. Pegang macam tu lah. Jadi dia pun baca, semua orang dengar. Baru mati. Kena mati. Jadi semua orang tahulah bahawa apa ni? Bahawa agama yang betul bukan agama raja. Raja kata dia Tuhan. Rupa-rupanya Allah SWT lagi berkuasa.
Tuhan kita semuanya. Jadi semua beriman. Kecoh. Apa yang dia tak takut tu, itulah yang berlaku. Habis, jatuhlah tagut ni. Tapi apa dia buat? Dia gunakan kuasa dia, authority, tentera di bawah tangan dia. Itu yang suruh korek. Parit. Bakar. Api besar-besar kat dalam. An-nari dhatil waqud. Idhum 'alaiha qu'ud. Ketika mereka duduk kat tepi dia, nak campak orang kat dalam. Jadi yang beriman semua dicampak kat dalam. Jadi ini kita dapati bukanlah ataupun ni dalil bahawa kalaulah kita nak selamatkan diri kita, jangan sampai kebenaran yang asas itu kita sembunyikan. Itu tak mungkin. Tak boleh. Jadi tak pernah kita jumpa seorang Nabi bertaqiyah. Dalam apa? Tak ada Nabi yang taqiyah pun. Sebab dia kena sampaikan agama. Dia kena sampaikan agama. Dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, mengikut mereka, adalah imam yang benar. Dan siapa yang tak beriman kepada imam, kafir, masuk neraka, tak masuk syurga. Tentulah Imam Ali radhiyallahu anhu, macam mana pun dia mesti nak kena kasih tahu orang ramai bahawa dia imam. Mana boleh taqiyah sampai sembunyikan akidah dia. Faham tak ni? Dan kata dia maksum, terpelihara, dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia duduk berapa puluh tahun, sikit dia tak kasih tahu tentang akidah Syiah. Jadi kalau semua orang bukan Syiah ketika itu, ya orang yang mati zaman Abu Bakar, kan banyak peperangan. Lepas tu zaman Umar 12 tahun lagi, banyak orang yang mati, sahabat-sahabat yang mati. Semua tak pernah dengar pun siapa Ali. Siapa punya mistake ni sekarang ni? Diorang salah ke Ali yang salah? Tak kasih tahu. Sebenarnya bila diorang kata demikian, sebenarnya diorang apa ni? Diorang cela imam mereka sendiri. Ali bin Abi Talib yang memang bebas daripada tuduhan itu. Yang tak tahu menahu tentang akidah imamiyah ini. Baik, ala kulli hal. Apa pun itu adalah syubhat orang-orang Syiah yang kita baca tadi. Satu lagi dalil ataupun syubhat mereka daripada kitab orang Syiah ni. Kita lihat muka surat 45. Qala al-Imam Musa bin Ja'far al-Kadhim alaihi assalam lamma su'ila an Abi Bakr wa Umar huma al-kafirani alaihima la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in wallahi ma dakhala qalbu ahadin minhuma syai'un minal iman kana khadda'aina murtabaina munafiqain hatta tawaffathuma malaikatul adab ila mahallil khizyi fi daril maqam. Dan kita Al-Kafi juzuk ke-8. Kita mula-mula ada daripada Ali bin Husain Sajjad, kemudian kita ada daripada Abu Ja'far Al-Baqir, lagi satu imam, dan kita ada lagi satu daripada imam mereka Musa bin Ja'far Al-Kazim. Semua imam-imam kata Abu Bakar dan Umar kafir. Jadi Musa bin Ja'far Al-Kazim berkata bila ditanya tentang Abu Bakar dan Umar, kedua mereka adalah kafir. Atas mereka laknat Allah. Macam tadi, malaikat dan manusia semuanya. Sebab orang kafir semua bila mati, dia akan dilaknat oleh Allah, malaikat dan manusia semuanya. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kufarun ulaika alaihim la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in khalidina fiha la yukhaffaf anhum adzabu wa lahum yunzarun. Dalam surah Al-Baqarah. Jadi demi Allah, kata dia lagi, tidak masuk dalam hati seseorang dari mereka sedikit pun dari keimanan. Maknanya tak pernah masuk iman kat dalam hati mereka. So maknanya apa? Ni kafir apa ni? Dia murtad ke daripada awal tak pernah Islam pun? Tak pernah Islam lah. Tak pernah iman, tak pernah masuk dalam hati mereka sikit pun tak pernah masuk. Maknanya mereka ni daripada dulu munafik. Yang dorang semayang, dorang jihad ni semuanya, sebenarnya dorang munafik. Alhamdulillah, Nabi SAW jadikan munafik sebagai sahabat rapat dia, kahwin dengan anak dia, kahwinkan anak dia dengan dia. Wow, ya betul ni. Dan adalah mereka berdua penipu, khadda'ain, ragu-ragu, murtabain, munafiqain. Itu dia, munafik.
hinggalah malaikat azab mengambil nyawa mereka. Jadi dia dah jelaskan malaikat mana yang ambil nyawa mereka, malaikat azab. Ila mahallil khizi, ke tempat yang hina, iaitu di neraka. Fi daril maqam. Dan kitab Al-Kafi. Dan satu lagi dalam kitab Al-Ghaibah oleh An-Nu'mani, Ibnu Uqdah an Muhammad ibn al-Fudail wa Sa'dan ibn Ishaq wa Ahmad ibn al-Husain wa Muhammad bin Ahmad al-Qatwani jami'an an Ibn Mahbub an Abi Ayyub an Muhammad bin Muslim an Abi Ja'far alaihi salam. Qal qultu lah ara'aita man jahada imaman minkum ma haluhu? Qal man jahada imaman min Allah wa bari'a minhu wa min dinihi fahuwa kafirun murtaddun 'anil Islam. Li'anna al-imama min Allah wa dinahu dinullah wa man bari'a min dinillah fadamuhu mubah fi tilkal hal illa an yarji'a aw yatuba ila Allah mimma qala. Jadi dengan sanadnya Muhammad bin Muslim berkata, aku bertanya Abu Ja'far, apa engkau katakan tentang seorang yang menolak seorang imam dari Allah? Apakah keadaannya? Tolak imam maknanya apa? Tak nak jadikan dia imam, tak aku dia sebagai imam, tak baiat dia pun. Siapa ni? Kita lah semuanya. Faham tak ni? Kita mana ada angkat mereka semua jadi imam? Dan sahabat-sahabat semua sekali. Semua. Sebab mereka angkat Abu Bakar, Umar, Uthman. Bila time Ali baru mereka angkat Ali. Lepas tu Al-Hasan. Tapi Husain mereka tak angkat jadi imam. Sebab Hasan kasih pada Muawiyah. Imam dia sendiri kasih pada Muawiyah. Jadi mereka anggap Muawiyah sebagai imam. Dan anak-anak Muawiyah. Jadi kita semua, kata dia, man jahada imaman minallah, siapa yang menolak seorang imam dari Allah. Imam-imam maksum lah, 12 tu. Dan berlepas diri dari agamanya, maka dia adalah kafir, murtad dari Islam. Awak perhatikan saya caps lock kan. Kafir, murtad dari Islam, nak tahu kenapa? Sebab nak tolak dakwaan mereka bahawa kufur ni bukan kufur murtad, tapi kufur nikmat lah apa. Sebab orang Syiah bila kita dialog dengan mereka, especially Singapura punya lah, mereka tak akan mengaku bahawa apa ni, mereka ni telah kafirkan kita. Ada yang kata mereka, kita ni brothers lagi, brothers. Saya ingat lagi. Cantik aja brother. Tengok kitab dia apa? Kafir murtad dari Islam. Dan lihat hujah kenapa? Sebab imam kan dari Allah. Dan agamanya agama Allah. Kamu lepas tangan daripada agama Allah, maka halal lah darahnya, betul tak? Hinggalah dia bertaubat kepada Allah dari apa yang dia katakan. Selagi kita tak taubat, dan taubat kita apa? Jadi Syiah. Maka halal darah kita. Sebab tu mereka takfiri. Yang mereka tak teragak-ragak pun orang sunnah. Sebab tu mazhab ni tak boleh ada, tak boleh dibenarkan dekat mana-mana negeri. Termasuk negeri Islam lah, sepatutnya. Baik. Jadi berapa banyak imam maksum yang cakap macam tu? Berapa banyak lah. Abu Ja'far, Imam Musa Al-Kazim, Imam Sajjad. Dan riwayat-riwayat ni masih ada dalam kitab-kitab mereka. Menunjukkan bahawa apa ni? Bahawa itu adalah akidah mereka. Ataupun kalau kita nak jadi nak turunkan kita punya hujah ni, kita katakan okeylah sebahagian dari mereka mengkafirkan semua orang Islam. Baik, kita lihat pula syarah ulama Syiah. Mungkin itu dia katakan itu awak punya faham, tapi apa fahaman ulama kita? Kita kasih fahaman majlisi mereka, ulama Syiah yang mereka aku i'lam anna itlaqa lafz syirki wal kufri ala man lam ya'taqid imamata amiril mu'minin wal a'immati min waladih alaihimussalam wa faddala alaihim ghairahum yadullu ala annahum kuffarun mukhalladuna finnar wa qad marra al-kalamu fi abwabil ma'ad wa sayati fi abwabil iman wal kufri insyaallah ta'ala. Jadi tak ada lebih jelas daripada syarahan ini.
Ini yang semua orang boleh faham. Sebelum majlis cakap pun kita pun faham yang itu. Kalau ni dalam kitab Ahlussunnah wal Jamaah, kita akan faham. Kalau ada nas macam ini, inilah dia. Ketahuilah penyebutan lafaz syirik dan kufur terhadap orang yang percaya, terhadap orang yang tidak percaya. Kena tambah tidak percaya. Ini kalau salah ni salah yang fatal. Man lam ya'taqid, yang tidak percaya keimaman Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib lah, dan imam-imam dari zuriatnya, dan melebihkan selain mereka di atas mereka. Sebab semua orang sunnah kata siapa paling afdal? Abu Bakar, Umar. Ada kata Abu Bakar, Umar, Uthman. Bagaimana dalam riwayat Ibnu Umar. Dan lepas tu kami tak ada mufadalah, tak ada lebihkan sesiapa sahabat. Tapi semua sepakat Abu Bakar, Umar, Uthman. Dan tentu kita masuk dalam kat sini sebab kita Ahlus Sunnah. Hanya Syiah je yang lebihkan Ali bin Abi Thalib. Baik, mereka adalah kufar. Kufar macam mana? Dikekalkan dalam neraka. So, sama macam Abu Jahal, Abu Lahab. Dan ini telah diterangkan dalam bab Al-Ma'ad, tentang hari kiamat akan datang, di dalam bab iman dan kufur, insya-Allah dalam kitab dia nanti. Ini dalam Biharul Anwar oleh Majlisi. Bab 21, Ta'wilul Mukminin dan Iman. Apakah tafsiran mukmin tu siapa? Iman tu siapa? Iman tu apa? So mukmin tu adalah Syiah. Iman tu adalah menganut mazhab Syiah. Habis kufur tu apa? Kufar Ahlus Sunnah lah. Baik. Kalau orang Syiah buka buku ni, apa agaknya dia akan faham? Faham ni lah, tak ada faham lagi. Okey, kalaulah macam hari tu, kita katakan, kalaulah kita dengar orang Syiah yang cuba nak blade. Dia kata apa? Tak ada, ni Majlisi punya mazhab. Ni ijtihad daripada dia. Dan awak pun tahu kan, wahai Ahlus Sunnah, mujtahid ni, dia macam mana pun dapat pahala. Kalau dia betul, dapat 2 pahala. Kalau dia salah, 1 pahala. Ni dia salah, jadi dia tak dapat pahala. Macam imam-imam awak imam 4 imam tu kan, 4 mazhab tu kan. Kan ada yang salah juga. Takkan semua betul. Betul tak ni? Jadi kita tak ikut ni. Kita tak ikut apa ni? Pendapat ni. Adapun kita Syiah, kita tak kafirkan orang-orang apa ni? Tak kafirkan sahabat Abu Bakar, Umar, dan tak kafirkan orang-orang yang tak mengiktikadkan Syiah. Cuma kita katakan mereka ni sesat lah, tapi tak kafir. Betul tak tu? Tengok kita sembahyang belakang apa ni? Belakang imam-imam Ahlus Sunnah apa? Dekat Masjidil Haram, dekat Masjid Nabi, ya? Jangan percaya. Kita katakan hari itu ada satu kaedah, ada satu perkara yang awak tak boleh ijtihad. Kemarin kita cakap pasal tahriful Quran. Ingat tak? Perubahan Al-Quran, merubahkan Al-Quran, penyelewengan Al-Quran. Bahawa siapa yang ada i'tiqad bahawa Al-Quran ni tak sempurna, tak seperti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun satu ayat, walaupun satu huruf, apa hukum dia? Kafir. Walaupun dia hafal Quran pun, kalau dia percaya macam ini, walaupun dia tak payah cakap tau, dia percaya je, dia dah kafir. Mati masuk neraka selama-lamanya. Itulah akidah semua orang Islam. Semua orang Islam, termasuk Syiah tau. Termasuk Syiah. Baik, jadi kalau begitu, kalau ada seorang imam Syiah lah taruh yang berkatakan bahawa ini Quran ini ada kurangnya lagi, ada mushaf lain lagi dan sebagainya, bahawa Quran ini telah diselewengkan oleh sahabat-sahabat. Lepas tu apa kata orang Syiah? Ini silap. Boleh tak awak silap dalam masalah ni? Ini tak boleh silap. Ini tak boleh. Tak boleh ijtihad. Dan siapa yang tidak mengkafirkan orang yang kata seperti itu, dia pun kafir. Sebab siapa yang tak kafirkan orang Kristian? Kafir tak?
Kafir, walaupun dia semayang, walaupun hafal Quran. Siapa tak kafirkan orang Yahudi dan juga orang-orang musyrikin lain? Baik, ataupun ragu-ragu terhadap kekufuran mereka. Entah, saya pun tak tahu. Dia telah kafir. Sebab Allah SWT telah berfirman, wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Inilah ayat yang diguna pakai untuk kaedah yang sangat masyhur. Ayat dia apa? Saya nak awak hafalkanlah. Ini je ayat dia ataupun makna dia. Saya kasih baris. Kat surah apa? Sekarang banyak orang ada handphone mushaf kan? Dan tidaklah menolak ayat-ayat kami melainkan orang-orang kafir. Ayat mana? Surah apa? Jadi siapa yang nak rujuk boleh rujuk. Lepas tu kaedah dia. Mana pula? Bukan kau Luqman. Luqman? Rum. Surah Luqman. Wa ma yajhadu bi ayatina al-kafirun. Tak adalah ayat apa? Ni dah pakai komputer ni. Cari balik. Kaedah dia adalah Al-Ankabut. Ayat 27. 47. Jadi kaedah dia, siapa yang tidak mengkafirkan orang yang kafir, dia mesti kafir lah. Al-kafir tu siapa? Yang Allah kafirkan. Siapa yang Rasul kafirkan? Kafirlah dia. Maka fahuwa kafir. Dia yang kafir. Kita dapat ni ayat dia, dalilnya adalah yang ini. Kalau orang tanya, mana dalil dia? Ni dia. So kita bukan takfiri dan bukanlah maknanya tak boleh kafirkan orang terus. Bahkan ada kala wajib kafirkan orang. Bila dah jelas Allah kafirkan dia, Yahudi, Nasrani kafir, mana awak boleh kata tak tahulah dia kafir ke tidak? Kalau orang tanya awak satu presiden negeri kafir, dia kafir ke tidak? Kita kata kafir lah. Susah sangat. Siapa yang ragu-ragu? Ada pun bila dia meninggal dunia, entah-entah dia last minute, dia la ilaha illallah ke apa, itu cerita lain. Kita tak hukum yang batin, yang kita tak tahu. Kita hukum yang apa ya? Yang zahir. Kita tak nampak pun dia di Islam, solat, tak pernah nampak pun, jadi dia mati dalam kekafiran. Dan kita mana boleh nampak orang kafir, aksiden, terus kita ambil dia, terus kita mandikan dia, solatkan dia semuanya, tanah kat kubur Islam. Asal entah-entah waktu dia aksiden nak mati tu, dia la ilaha illallah. Cantik je. Kat situ cross terang kat situ contohnya. Sudahlah suruh orang Kristen saudara dia ambil. Tapi ada possibility tak dia mati macam tu la ilaha illallah? Ada, mesti ada. Possibility tu mesti ada. Ya, macam-macam benda possible. Nah, tapi bukan semua possibility kita disuruh ikut. Kita disuruh ikut possibility yang apa ni? Yang rajih lah, yang kuat. Oh ya betul. Nak ikut semua kemungkinan.
Jadi gila tau kalau awak ikut semua benda, semua kemungkinan. Nanti besok awak pun tak tahu awak ni orang ke jin. Awak ni kat dalam dunia ke awak dah dekat apa ni? Dalam mimpi. Kalau awak possibility, semua boleh apa? Awak pun tak tahu ni anak awak ke anak lah lain macam. Boleh jadi lain macam tu. Betul tak? Nah, awak pun tak tahu ini betul ke ini ya, apa ni isteri aku ke bukan. Possibility. Jadi ini yang kita nak belajarlah sikit yang ini. Jadi tentang masalah tadi, tentang man lam. Oh, man lam. Sorry. Sekali lagi lam itu tu terlepas saja. Man lam. Siapa yang tidak? Man tu siapa? Yang tidak mengkafirkan. Yukafir maknanya mengkafirkan orang kafir. Jadi bila ada al-kafir ni menunjukkan apa? Al-kafir yang betul-betul kafir, spesifik. Seperti Fir'aun. Siapa yang ragu-ragu Fir'aun tu kafir ke tidak? Kafir lah. Ada tahu yang kata bahawa Fir'aun tu sebenarnya muwahhid, iman dia besar. Sebab dia tahu dia sebenarnya Tuhan. Bila dah sampai makrifat, awak tahu semua benda Tuhan termasuk dia. Wa'iyadzubillah. Ataupun ada yang mengatakan dia dah taubat tu sebelum dia tenggelam kan, dia kata amantu billadzi amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. Fir'aun dah taubat dah, aku beriman dengan apa yang Banu Israel beriman. Itu berislam pada Allah dan aku termasuk orang-orang muslimin. Dia terlupa kan nak baca ayat selepas tu al-ana. Tapi tu pun orang takwil. Sekarang baru kau nak beriman? Tak adalah. Dia bukan maknanya tak diterima. Lambat sangat dia nak tunjukkan hakikat dia tu. Ala kulihan awak bacalah karangan apa ni? Ibnu Arabi. Orang panggil wali paling besar. Sebab tu orang kafirkan dia pasal kata-kata seperti ini. Kafir. Siapa cakap betul kafir? Sebab tu ulama kafirkan dia. Dan sebahagian tarikat macam tu juga. Bahawa agama-agama ni semua sebenarnya ikut kebenaran. Macam orang kat dalam kotak besar, kotak hitam, gelap, dalam banyak lubang. Jadi kat luar ada cahaya, jadi cahaya masuk daripada lubang kan. Semua ikut apa ni, cahaya daripada lubang yang berbeza. Kat luar cahaya sama ke tidak? Sama. Jadi semua betul lah, walaupun jalan dia lain-lain. Jalan ni Islam, jalan ni Kristian, ni Budi, Hindu dan sebagainya. Ni Qadiani, ni Syiah, apa semua sama je sebenarnya. Kufur. Siapa tak kafirkan orang kata macam itu, dia kafir sebenarnya. Cuma orang tertentu, orang spesifik nak dikafirkan mesti ada syarat lain. Apa dia? Mesti pastikan bahawa dia telah tegak hujah ke atasnya. Itu pun tengok benda. Tengok hal-hal. Ada hal-hal yang awak dah tak payah nak apa? Tak payah nak tegakkan hujah. Ada perkara-perkara yang tak payah nak tegakkan hujah. Dia kalau dah sujud pada patung, awak dah tak payah nak tanya lagi. Dia kalau dah pijak-pijak mushaf, awak dah tak payah nak tanya lagi contohnya. Ada hal-hal yang terlampau jelas. Ada hal-hal yang kita nak kena apa tu? Kena tabayyun, kita kena tasabbut. Walaupun kata-kata zahirnya kufur. Allah ada di mana-mananya kan kufur. Contohnya. Tapi awak tak boleh kafirkan orang ni. Tapi kalau fahaman dia macam Jahmi, baru kita kafirkan dia. Tapi kalau ada syubhat-syubhat yang lain, baik, ada takwilannya, maka lain ceritanya. Baik. Jadi samalah dalam masalah ini. Dia kata bahawa apa ni? Bahawa kita katakan bahawa majlisi dekat sini jelas mengatakan bahawa semua orang non-Syiah kafir. Jadi dia kafirkan semua orang Islam, betul tak? Berapa banyak orang Syiah compare dengan orang Sunni kat dalam dunia? Berapa persen? Berapa persen aja? Sikit je. Banyaknya kat Iran. Iran bawa beberapa orang aja. Baik berapa juta banding kan berbilion orang dekat dalam dunia. So dia kafirkan semua orang kecuali beberapa orang aja. Dan kalau zaman dulu lagi dia orang lagi sikit, tahu tak? Zaman salah dia lagi sikit. Jadi semua tu kafir. Sahabat semua kafir. Kafirkan sahabat apa hukum dia?
Jadi kita katakan kalau dia salah, kamu tak boleh ikut salah dia dengan apa? Kamu kata dia mujtahid yang salah. Kamu mesti kafirkan dia. Koyakkan buku dia, bakar buku dia. Benda basic macam ini pun dia salah. Mujtahid apa? Imam apa? Kan? Dan kamu mesti terangkan kesalahan ni kepada orang ramai setiap hari kalau boleh. Sampai orang faham. Orang tinggalkan ajaran batil ini. Adakah mereka akan lakukan? Sebab tu mereka kongsi lah. Kongsi kesesatan ini. Jadi ini pun kita tetap tidak katakan bahawa semua orang Syiah macam ni dan semua orang Syiah kafir. Masing-masing kena tengok keadaannya. Baik.